Solat yang hakiki adalah yang dapat menjalin hubungan langsung antara hamba-Nya dengan Allah. Hubungannya terjalin melalui elemen-elemen dalam rukun-rukun solat. Mari kita lihat elemen-elemen yang dimaksudkan itu. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, takbiratul ihram yakni Allahu Akbar. Ketika mengangkat takbir, kita menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah dan menanggalkan segala urusan dunia. Ini adalah deklarasi bahawa tiada yang lebih besar daripada Allah dan kita kini berada dalam pertemuan langsung dengannya. Bacaan surah Al-Fatihah. Surah ini adalah doa langsung kepada Allah. Termasuk ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Yang menguatkan hubungan tauhid dan kebergantungan kepadanya. Allah sendiri menyebut dalam hadis qudsi bahawa solat dibahagikan antara hamba dan Tuhannya. Dan setiap ayat dalam Al-Fatihah mendapat jawapan daripada Allah. Selepas takbir, kita membaca surah Al-Fatihah. Mengikut hadis qudsi, surah ini terbahagi kepada 3, iaitu ayat 1 hingga 4, ayat 5 dan ayat 6 hingga 7. Ayat 1 hingga 4 adalah tentang ketuhanan Allah. Ayat 1, Bismillahirrahmanirrahim, adalah tentang asma wa sifat, iaitu nama-nama Allah, iaitu yang Ar-Rahman dan Ar-Rahim, yakni Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ayat 2, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ialah tentang sifat rububiyahnya, iaitu pencipta dan pentadbir alam ini. Ayat 3, Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahman dan Ar-Rahim menunjukkan sifat rahmat dan kasih sayang Allah dalam pentadbirannya terhadap alam semesta. Ar-Rahman artinya sifat maha pemurah Allah kepada semua makhluk. Artinya, sifat maha pemurah Allah menyediakan segala keperluan buat manusia dan sekalian makhluk, manakala Ar-Rahim ialah sifat maha penyayang khusus buat orang beriman, menyayangi manusia yang saleh, tidak termasuk mereka yang kufur dan kafir. Ayat 4, Maliki Yaumiddin, artinya yang menguasai hari pembalasan, adalah berkaitan dengan sifat rububiyah Allah, tetapi berkaitan dengan uluhiyahnya. Bagaimana ia berkaitan dengan uluhiyah? Sifat uluhiyah adalah hak Allah, bahawa hanya Dia yang berhak disembah. Ayat ini mengingatkan bahawa hanya Allah yang menentukan pembalasan kepada hamba-Nya. Oleh itu, manusia wajib menyembahnya dan mengikuti hukum-hukumnya, kerana hanya Dia yang berhak menetapkan nasib manusia pada hari akhirat. Ayat 5 terbahagi kepada 2 bahagian.
iaitu bahagian pertama, Iyyaka na'budu, bermaksud hanya engkau sahaja yang kami sembah. Bahagian kedua, wa iyyaka nasta'in, adalah untuk manusia, menyatakan bahawa hanya Allah tempat kita memohon pertolongan. Ayat 6 dan 7 adalah untuk manusia sepenuhnya, di mana manusia memohon petunjuk jalan yang lurus. Ayat 6, ihdinas siratal mustaqim, artinya tunjukkan kami jalan yang lurus, merupakan permohonan untuk ditunjukkan jalan Islam yang benar. Mengikut ayat 7, iaitu jalan mereka yang telah dijanjikan nikmat, yakni syurga, bukan jalan mereka yang dimurkai, yakni munafik, dan mereka yang sesat, yakni kafir. Jadi, secara tidak langsung, ayat 6 dan 7 ini menggambarkan ada 3 golongan manusia, iaitu golongan yang bertakwa, golongan munafik, dan golongan kafir. Sedar atau tidak, jika kita membaca Al-Quran, 3 golongan ini disebut juga oleh ayat 2 hingga 10 Al-Baqarah. Ayat 2 menyebut golongan orang bertakwa dan ciri-cirinya. Mereka ialah orang-orang yang beriman kepada perkara gaib, mendirikan solat, serta membelanjakan sebahagian dari rezeki yang Allah berikan. Mereka juga beriman kepada Al-Quran dan yakin akan hari akhirat. Mereka mendapat petunjuk dari Tuhan. Merekalah orang yang berjaya, yakni masuk syurga. Ayat seterusnya ialah ayat 6 hingga 7. Menyebut tentang orang-orang kafir yang sifatnya degil, sama sahaja sama ada telah diberi amaran atau tidak. Dan seterusnya ayat 8 hingga 10 menyebut tentang golongan munafik. Mereka ini adalah golongan yang berpura-pura. Jika bersama orang yang beriman, yakni Islam, mereka mengatakan, kami telah beriman kepada Allah dan hari akhirat. Padahal mereka itu sebenarnya tidak beriman. Rukuk adalah sebagai tanda sikap tawaduk dan kepatuhan. Ucapan Subhana Rabbiyal Azimi, yakni Maha Suci Tuhanku yang Maha Agung, adalah bentuk tasbih yang menyambungkan hati secara langsung dengan Allah melalui rasa kehambaan. Sujud, yakni kedekatan maksimum dengan Allah. Nabi SAW bersabda, keadaan paling dekat seorang hamba dengan Allah ialah ketika ia sedang sujud. Dahi menyentuh tanah sebagai lambang puncak ketundukan, kehinaan diri, dan kebergantungan sepenuhnya kepada Allah. Selepas sujud terakhir, kita bangkit duduk bagi membaca tasyahud. Jika kita melihat tasyahud dari sudut yang tersirat, ia umpama dialog antara seorang hamba dengan Tuhannya. Demikian juga elemen-elemen lain secara tersiratnya mempunyai nilai-nilai seperti menguatkan hubungan kita dengan Allah dan memperdalamkan rasa keimanan kita. Setiap ayat yang kita baca membawa hikmah. Misalnya, ketika membaca At-Tahayyatul Mubarakatus,
dan seterusnya, kita sedang berbicara langsung kepada Allah, bahkan mengikuti dialog yang pernah terjadi antara Allah dengan Rasulullah ketika peristiwa Isra' Mi'raj. Selawat kepada Nabi dalam tajhud juga memperkukuhkan hubungan dengan Allah kerana Allah dan malaikatnya juga berselawat kepada Nabi. Dalam sujud terakhir, kita boleh membaca doa. Ini menunjukkan komunikasi peribadi dan hubungan langsung antara seorang hamba dengan Tuhannya tanpa perantara. Tashahud. Ayat-ayat dalam tashahud adalah satu bentuk dialog antara seorang hamba dengan Allah. Mari kita lihat dialognya dan apakah pengertian dan maksudnya. Di awal tashahud, kita membaca At-tahayyatul mubarakatu salawatu tayyibatu lillah. Artinya, kita mengikrarkan bahawa segala pujian, keberkatan, doa dan amalan baik hanya untuk Allah. Ini menunjukkan satu situasi yang menunjukkan kita sedang berbicara dengan Allah. Lalu Allah membalasnya dengan ucapan salam sejahtera ke atasmu, wahai Nabi, serta rahmat Allah dan keberkatannya. Ini menunjukkan bahawa Allah memberi penghormatan kepada Rasulullah atas perjuangan baginda membawa Islam. Dengan ilmu qiyas, hal ini dapat difahami bahawa Allah mengajar kita bagaimana menghormati Rasulullah dengan mendoakan kesejahteraan baginda. Kemudian, doa ini diperluaskan kepada kita semua dan kesejahteraan ke atas kami dan ke atas hamba Allah yang saleh. Ini adalah bahagian yang paling indah dalam dialog ini. Ketika kita membaca ayat ini, kita sebenarnya sedang memohon kesejahteraan diri sendiri serta seluruh umat Islam yang saleh, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Ini membuktikan bahawa salat bukan hanya hubungan peribadi antara kita dengan Allah, tetapi juga hubungan kita dengan seluruh umat Islam. Kesimpulannya, salat adalah satu-satunya ibadah yang bersifat dialog secara langsung antara hamba dan Allah. Dalam tashahud, kita sebenarnya sedang bercakap dengan Allah dan Rasul-Nya. Kita bukan sekadar membaca lafaz, tetapi menghayati satu komunikasi spiritual. Justru, memahami tashahud sebagai satu dialog menjadikan solat lebih bermakna dan menghidupkan rasa kehambaan serta kecintaan kepada Allah dan Rasul. Salam adalah penutup solat yang menandakan izin Allah untuk kita kembali ke dunia dengan membawa keberkatan dan kedamaian daripadanya. Kesimpulan, solat bukan sekadar ritual, tetapi teras yang mewarnai kehidupan manusia. Setiap elemen dalam solat, dari awal hingga salam, mengajar kita nilai-nilai yang boleh diaplikasikan dalam kehidupan seharian. Dengan memahami segala aspek tersebut, kita dapat melahirkan keimanan dan memperkuatkan aura spiritual dalam perbuatan harian kita. Selain dari elemen-elemen rukun itu,
kita juga harus mengangkat elemen-elemen lain bagi memperkuatkan hubungan kita dengan Allah dan memperdalam rasa keimanan kita. Membaca surah Al-Quran dalam solat misalnya adalah sumber ketenangan dan bimbingan. Justru jadikanlah setiap ayat dalam surah itu sebagai hikmah dan petunjuk untuk jalan hidup. Solat juga merupakan waktu yang mustajab untuk berdoa, di mana pintu rahmat terbuka luas. Memahami setiap doa dalam sujud dengan mendalam menambahkan rasa kecintaan kepada Allah dan harapan dalam pertolongannya. Menjaga khusyuk. Kekhusyukan dalam solat adalah kunci keikhlasan, di mana kita menumpukan perhatian sepenuhnya kepada Allah. Menghindari gangguan, menjaga konsentrasi membantu kita merasakan kedamaian sejati. Makna solat. Setiap kali selesai solat, kita harus merasai rasa syukur atas kesempatan untuk beribadah dan tawaduk sebagai satu sikap merendahkan diri di hadapan Allah, mengukuhkan hubungan spiritual kita dengannya. Kesimpulan, jadikanlah solat sebagai latar kehidupan, bukan ritual semata-mata. Setiap elemen dalam solat, dari takbir hingga sujud, mengajar kita nilai-nilai yang boleh diaplikasikan dalam kehidupan seharian. Dengan memahami segala aspek ini, kita dapat menzahirkan keimanan dan memperkuatkan aura spiritual dalam tindak tanduk harian kita. Berdoa bukan sekadar lafaz, tetapi pernyataan tekad dan kesungguhan dalam melaksanakan sesuatu. Ini seiring dengan ayat 2 Al-Baqarah, justru doa biarlah yang menjadi petunjuk bagi mencapai ketakwaan. Jadi, doa yang membawa hidayah atau petunjuk itu bukan sekadar membaca atau menghafal doa, tetapi benar-benar memahami dan mengamalkannya. Berdoa tanpa memahami apa yang diminta akan menjadikan doa itu kosong, tidak memberi kesan terhadap hati dan tindakan. Makna doa yang benar ialah ikrar untuk bertindak. Sebagai contoh, jika kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah dan seterusnya, artinya, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, kita sebenarnya meminta bimbingan dengan niat untuk mengikutinya, bukan sekadar mengucapkan tanpa usaha. Justru kita mesti memahami apa itu kebaikan dan berusaha mendapatkannya. Inilah hakikat doa yang hidup dan bermakna, iaitu permohonan yang disertai dengan kesedaran dan kesungguhan untuk bertindak, bukan sekadar ritual, tetapi komitmen kepada perubahan dan amal yang selari dengan kehendak Allah. Maka, jadikanlah setiap doa sebagai langkah untuk memperbaiki diri dan dunia. Artinya, prinsip doa itu harus dipelihara. Ia adalah sebagai ikrar dan komitmen. Doa yang tidak difahami maknanya akan kehilangan roh dan tujuannya. Maka, setiap kali kita memanjatkan doa, kita bukan sekadar melafazkan permohonan, tetapi juga menanam tekad untuk
melaksanakan apa yang kita pinta dengan bimbingan Allah. Satu aspek lagi yang sangat penting diketahui ialah pengertian berdiri dalam solat. Berdiri dalam solat bukan sekadar berdiri, tetapi pernyataan pendirian hidup. Artinya, berdiri dalam solat bukan sekadar keadaan fizikal, tetapi pernyataan pendirian hidup. Berdiri adalah lambang membuat pendirian hidup. Pendirian kita ialah apa yang kita baca ketika berdiri, iaitu surah Al-Fatihah. Ini memberikan kerangka asas bagi kehidupan seorang mukmin. Hadis Qudsi membahagikan surah Al-Fatihah kepada 3 bahagian. Bahagian 1 ialah ayat 1 hingga 4, iaitu tentang mengenali sifat-sifat Allah yang uluhiyah, rububiyah dan asma wa sifat. Maksudnya, kita memulakan solat dengan mengagungkan Allah sebagai Rabb, yakni Tuhan yang mentadbir, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ini berkaitan dengan sifat-sifat rububiyah. Ayat 4, Maliki Yaumiddin, artinya menguasai hari pembalasan. Ini membentuk kesedaran tauhid bahawa kehidupan kita bergantung sepenuhnya kepada Allah. Artinya, pendirian hidup yang benar bermula dengan keyakinan kepada Allah sebagai sumber segala peraturan dan nilai dalam kehidupan. Ayat 5, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di sinilah kita menetapkan pendirian utama dalam hidup, bahawa hanya Allah yang kita sembah dan hanya kepadanya kita meminta pertolongan. Ini bermaksud setiap keputusan dan tindakan dalam hidup kita harus berpaksikan ketaatan kepada Allah, bukan kepentingan dunia atau hawa nafsu. Justru, kehidupan tanpa pendirian akan mudah terpengaruh dengan dunia, tetapi orang yang memiliki Iyyaka na'budu dalam hatinya akan teguh di atas jalan Allah. Ayat 6 dan 7 adalah tentang memohon petunjuk jalan yang lurus. Ini bermakna bahawa pendirian hidup seseorang mukmin mestilah mengikut jalan yang lurus, iaitu jalan yang telah dilalui oleh mereka yang dijanjikan nikmat, iaitu para nabi, siddiqin, syuhada dan salihin. Bukan jalan golongan yang dimurkai, yakni Yahudi, yang tahu kebenaran tetapi tidak mengikutinya, yang digelar munafik, dan bukan golongan yang sesat, yakni kafir, seperti Nasrani, yang hidupnya tidak mengikut jalan yang lurus. Ini mengajar kita bahawa pendirian seorang mukmin mesti berdasarkan ilmu yang benar dan amalan yang ikhlas, bukan sekadar ikut-ikutan atau taklid buta. Kesimpulannya, surah Al-Fatihah bukan sekadar bacaan wajib dalam solat, tetapi manifestasi pendirian seorang Muslim dalam kehidupan. Inilah pendirian hidup yang dilatih setiap hari dalam solat. Maka, orang yang memahami makna ini tidak akan mudah terpengaruh dengan ideologi sesat, hawa nafsu,
atau tekanan dunia. Jadi, Al-Fatihah yang kita baca dalam keadaan berdiri itu menjadi deklarasi prinsip hidup kita, iaitu mentauhidkan Allah, memohon petunjuk dan berpegang kepada jalan yang lurus. Ini menunjukkan bahawa seorang Muslim perlu teguh dalam prinsip hidupnya sebagaimana dia tegak berdiri dalam solat, kerana hatinya telah tertanam dengan pendirian yang benar, iaitu Al-Fatihah. Kesimpulannya, berdiri dalam solat bukan sekadar rukun, tetapi simbol pendirian kita sebagaimana Muslim yang berpegang kepada ajaran Allah.